Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya scalping untuk sell gold ni buat masa ini. Sekarang ini masih lagi floating loss lah ya. Masih loss lagi. Tak apa, tenang aja. Ini dah lebih kepada money management. Jadi kita kena jaga money management. Cuma untuk video ini saya ingin memberitahu kenapa saya sell dan anda tengok banyak sell saya kan, layer kan, dari bawah sampai atas. Okey, jadi saya akan bagi tahu kenapa saya sell daripada bawah lagi. Okey, jadi untuk SOP saya pun dah ajar bagaimana SOP scalping saya ni. Cuma ni tadi target nak scalping, tapi tak sangka pula dia terbang ke atas. Nak buat macam mana kan. Jadi saya pun bukannya boleh mengawal market pun. Benda dah naik, nak buat macam mana. Jadi kita, macam saya ni, saya usaha je lah. Cuma saya yakin dia turun untuk scalping tadi. Cuma memang tak sangka dia naik lah. Okay. Jadi saya bagi tahu sebab kenapa saya sell. Macam SOP yang saya bagi tahu, saya sell sebab ada CS terkeluar daripada BB. Contoh macam dekat sini. Kat sini anda tengok dia terkeluar. Ini BB kan, line BB ni. Jadi dia terkeluar daripada BB ni. Apa yang saya cari? Saya cari CS yang terkeluar sahaja. Okey, contoh dia naik lagi kan, terkeluar. Sebab tu saya sell tu kat sini. Sell yang anda nampak ni. Saya sell sini sebab dia terkeluar. Sini terkeluar kan. Ke atas ni dia terkeluar. Sebab tu saya entry. Contoh macam ke atas ni sepatutnya saya tak entry lah. Okey, saya tak entry sebab dia tidak terkeluar. Sini terkeluar, ini terkeluar, sini tak terkeluar. Tapi saya entry juga. Kenapa saya entry? Sebab dah alang-alang kat bawah lagi saya berani entry. Apa hal saya tak berani entry ke atas? Macam tu je lah. Itu psikologi saya je lah. Okay? Baik, jadi sekarang ni nak buat macam mana? Jadi paksalah. Sekarang tengah loss lagi, saya tahan je lah. Jadi sekarang ni dah ada petanda dia nak turun lah, sebab dia dah sentuh bottom BB. Jadi saya hold dulu. Lepas tu saya tarik Fibo untuk tengok jauh mana dia boleh pergi. Sekarang ni dia dah turun daripada atas sampai bawah. Jadi saya anggap yang kenaikan ni hanyalah satu retracement saja. Sekarang ni dia masih retrace ni. Selagi dia masih naik, selagi tu maksudnya dia retrace lah. Okay. Kalau dia nak pergi, memang dia akan pergi terus sampai ke 161. Jadi itu merupakan gerakan sebenar dia. Jadi masa ni belum nampak lagi gerakan sebenar dia. Cuma mungkin dia ke atas juga, mungkin ke atas, mungkin dia ke bawah. Okey. Jadi kalau anda tengok dekat sini sekarang, keadaan sekarang BB dia semakin mengecil kan. Dia makin merapat, makin dekat-dekat BB dia. Jadi ini merupakan, saya katakan sebagai sideway. Dia dah sideway lah. Jadi dia akan naik turun. Ada kena naik turun lah. Sekarang ni dia nak pilih lah, sama ada dia nak naik lagi tinggi ataupun junam lebih jauh. Itu je. Dia tak lain. Kalau dia tak naik, dia turun. Ini yang saya bagi tahu tentang asas kepada forex. Kalau dia tak naik, turun. Selagi dia sampai ke atas ni, dia buat decision lah. Sama ada dia nak sambung naik ataupun dia reject, dia turun ke bawah. Jadi contoh macam kat sini tadi, kat bawah kan, dekat bottom BB sini. Sepatutnya sini tadi dia tengah buat keputusan lah kat sini tadi. Sepatutnya dia turun. Ni petanda awal dia nak turun. Tetapi dia reject. Nak buat macam mana? Saya pun tak tahu dia reject kan. Jadi kita hanya perlu yakin dengan apa yang kita buat. Follow SOP. Apa yang saya ajar, tentang SOP yang saya ajar, ikut. Jangan langgar SOP. Sebab
buat apa kita buat SOP kalau kita nak langgar. Okey, bagi contoh ni dia naik. Jadi saya tambahlah sebab ada dalam SOP. Dia terkeluar daripada BB. Jadi saya tambah je. Macam saya tambah je lah. Kalau rezeki dia menjunam, mungkin dia akan naik lagi. Mungkin sebab dia tengah buat keputusan. Tadi kan sideway kan. Jadi mungkin dia naik ataupun dia turun balik semula. Wallahualam, saya pun tak tahu. Okey. Jadi begitulah SOP untuk scalping si JJFX. Jadi saya harap anda semua dah makin jelas lah. Okey, dah makin jelas bagaimana saya trade, bagaimana apa SOP yang saya pakai. Jadi ikutlah SOP buat setakat ini alhamdulillah lah, alhamdulillah, syukur. Belumlah ada loss lagi, belum. Jadi mungkin kali ni kot entah, wallahualam, saya tak minta lah dia loss. Macam tu lah. Kalau dia turun ni alhamdulillah, syukur. Cuma macam psikologi sekarang ini, dia dah dekat top BB kan, dia dah terkeluar. Jadi saya entry je sell. Kita tak tahu. Dia mungkin reject, mungkin dia sambung ke bawah sekejap lagi. Wallahualam. Apa hal kita usaha dahulu. Macam itulah. Cuma kalau ikut SOP, boleh sell. Jadi saya sell lah. Kalau tak ada SOP, janganlah sell. Kalau dia belum ada SOP, contoh dia belum lagi keluar daripada BB, janganlah nyebok nak sell. Macam itulah. Kalau dia terkeluar, sell je lah. Macam itulah. Contoh macam kat bawah, kalau dia terkeluar kat bawah, buy. Macam tu je, simple je. Cari yang terkeluar sahaja. Yang terkeluar daripada BB, bukan yang di dalam. Contoh sekarang ni dia turun kan, dia di dalam BB. Jadi yang kat dalam ni abaikanlah, tak payahlah nak entry. Entry yang CS yang terkeluar sahaja. Okey, baik, saya harap semua jelas tentang SOP scalping si JJFX. Jadi moga bermanfaat lah. Moga bermanfaat apa yang saya sampaikan ni. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, si JJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.